cahaya. Nak ubi ketel sikit. Oh, betul dah. Besar. Ni boleh. Boleh. Lepas tu halia. Oh, kecil dah. Boleh. Oh, besar tu. Lepas tu kita nak buat sup hari ni. Jadi kita nak tomato. Tomato apa nak? Nak 2 butir. Lagi sudah ada dah daun sup. Suka dah. Daun sup. Sikit boleh tak? So. Oh. Kita jadi Biar kita kau buat apa ni. Ambil dia stok. okey. Cukup. Okey. Lepas tu masuk bunja. Sebut. Orang suka makan carrot, dia tebuh carrot. Sebut je sangat. Jerama ikut. Milk City ada? Milk City. Tak ada? Ni ada. Boleh. City. Belat. City. Toge ada toge? Ada. Toge sikit. Oh, pasal air fresh dekat mana ni? Badai. Dekat komplek apa rumah baru nak buat tu apa tak ada ni. Okey, boleh. Baru ada tu apa ada. Ikan. Ada ikan. Ada lain tu. Ada tu. Air bawah. Rasa tu ya kak, ada lah. Agro Bazaar. Telur tak ada. Kita ada jualan madani yang Jumaat 28 bulan. Oh, Ada tak? asal. Oh, ada tu. Ada kak, tu lah. Makan apa yang mereka ada kan? Ada faham yang salah. Dia ada guru-guru mereka yang salah. Jadi mereka berdusta dengan faham yang salah tadi ambil mana? Mereka belajar dari guru mereka sebelum ni. Dia telah mewarisi faham yang salah. Faham yang salah. Iaitu orang Yahudi ini tidak tahu. Dia tahu mewarisi beberapa. Faham. Kenapa? Kerana kita ni anak saya ni Allah. Kerana kita bangsa bagaimana jama'nahu. Jadi faham tak? Bukan sahaja berlaku kepada orang Yahudi, berlaku juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ada kadang-kadang berlaku ada yang tak dia kumpulan dia saja. Orang lain tidak tahu. Orang yang punya ada orang lain ini sudah ada. Bagaimana jama'nahum, bagaimana kodaknya jika jama'nahum apabila kami himpunkan mereka. Ayat ini juga tak berhukum ancaman yang agak kepada mereka yang tidak tersekat dengan dalil-dalil bukti-bukti tentang
tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tentang taat kepada Allah sahaja. Tuhan ancam dengan azab akhirat, ancam dengan azab akhirat. Bagaimana dahsyatnya apabila kami menghimpunkan mereka liyaumin la raiba fihi, pada hari yang tidak syak lagi berlaku kiamat. Tetap akan berlaku kiamat pada hari itu. Wa wufiyat kullu nafsin, dan pada hari kiamat yang berlaku nanti berlaku pembalasan. Wa wufiyat, dibalas dengan sempurna kullu nafsin, setiap jiwa maka sahabat apa yang mereka bekerjakan semasa dunia itu. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Maksud tidak dizalimi ini, amalan baik mereka tidak ditambah lagi, amalan yang buruk mereka tidak akan ditambah, dikurang lagi. Kepada orang mukmin segala amalan mereka akan ditambah, tidak akan ditambah. Kepada orang kafir segala keburukan mereka tidak akan ditambah. Ada orang mukmin keburukan mereka akan ditambah. Hasanan, Alhamdulillah. Jadi selesailah video hamba untuk kali ini. InsyaAllah ada masa peluang-peluang kita buat lagi, InsyaAllah. Jadi pada yang nak buat tepian abang balik tu, bolehlah hubungi saya SUW Abang Balik Station Fakrul. InsyaAllah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, la'allakum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.